Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Danish Bags. Untuk hari kedua ni, kita akan bergerak dari Lenggong ke Batu Kurau. Tak adalah jauh sangat, tapi nak juga lepak dekat Batu Kurau tu. Dan kita pun dah ada campsite dah dekat Batu Kurau. First thing in the morning, kita nak pergi cari makan dulu apa semua. Barang semua dah masuk kereta dah. Jom tengok setup sama je macam semalam. Ya, ni yang bestnya kalau kau dah organize awal-awal lah. Ting. Nice. Tak sadis pun. Ready. So kat sini dia punya jalan naik dengan turun dia agak curam sikit. Lepas tu dia ada batu-batu macam ni. Jadi kalau yang tak tahu, kalau kereta-kereta besar tak sure mak tak. Nasib baik kita pakai kereta kecil. Yang bagi tadi aku cakap kat atas tak boleh mandi, tapi yang dekat belah bawah ni boleh mandi. Tapi jauh juga lah. Nak turun dia, tadi kau tengok jalan dia turun macam mana. So dia agak curam dan jauh. Kalau kau nak jalan kaki, okey lah turun. Naik tu macam pisang sikit lah. First time sampai Tasik Raban. Aku pun first time. Mana tadi? Wah, mana wah tadi? Wah. Kita nak ambil gambar sebenarnya kat sini, kat Tasik Raban. Tapi masalahnya matahari pacak tu. Oh. Habis time. Sekejap. Wow. Buat apa panas-panas ni? Pakcik, kenapa gambar saya pakcik? So view dia kat sana tu lagi smart lah. Tapi kita try, kita usahakan. Jadi ni kita nak cari petrol pump dulu. Ni dah tinggal satu buah dah daripada semalam. Dan semalam aku isi full tank dalam RM50 macam tu lah. Dapat jalan dalam 391. Jadi 391 tu baru jadi satu buah. Boleh jalan dalam 50 km lagi. So kita isi minyak halu. So refill kereta dah. Refill apa yang belum? Perut. Refill perut belum lagi. Yang biasa kalau Petronas ni of course lah boleh pakai settle. So boleh kumpul point lah. So kita start daripada 395.6. Jadi 395.6 baru kita isi minyak lah. Nice. Apa hal pun alang-alang kita dah isi minyak apa semua. So kita alas perut dulu sebab aku rasa better pergi sembahyang Jumaat dulu. Lepas tu baru pergi makan lah. Sebab ni pun macam ni aku rasa tak ada kedai yang buka lagi lah. Mesti kedai tutup ke rehat ke apa semua. So alas perut dulu lah. Tanpa stiker. Kadang-kadang campus. Kat ikan bakar apakah sepuh. Semua ni RM38. Siap air. Sepuh. Aku tak tahu apa benda ni, tapi kita orang semua ni first time lah rasa. Disebabkan nak pergi ke Batu Kurau tak adalah jauh sangat. Jadi ala-alan tu kita nak pusing-pusing Lenggong lah. Aku nampak benda ni mungkin boleh follow lah beberapa tempat yang ada kat sini. Kita akan pergi lah. So, makan pun dah settle. Makan ada baik lah, tempoyak ada baik tu. Alright, so kita dekat Pekan Lenggong sini. Ya. Pekan dia macam biasa, macam hari tu aku pergi backpacking. Aku sentiasa cakap pekan-pekan dekat Perak ni memang style lah. Dia nampak macam klasik-klasik sikit. Tengok. Smart way aku suka. Sekarang ni kita dekat Gua Kepala Gajah. Ni dia punya map lah, ada trail apa semua. Kita tak nak masuk pun, nak tengok je ada apa kat sini. Mana Perak man?
Oh, sebenarnya betul. Okey, sebenarnya Perak Man tu kan, yang kita tahu Perak Man ni sebenarnya dijumpai dekat mana? Dijumpai di Gua Gunung Runtuh. Gunung Runtuh ni dia terletak di Kompleks Gua Kepala Gajah. Kalau kita tahu Kompleks Gua Kepala Gajah ni adalah satu tempat yang besar. Keluasan dia 2068 km persegi. So dekat situ ada satu gua, nama gua tu Gua Gunung Runtuh. Dekat situ lah yang orang jumpa Perak Man. Tu je lah. Biasa-biasa je. Korang baca balik lah, betul ke tak? Dia pun baru baca tadi. Okay, sekarang kita orang dekat Kampung Sumpitan. Jalan dia agak menarik kalau naik kereta. Kalau naik basikal dia tak menarik jalan ni. Sekarang ni kita baru sampai Ijuk. So stop jap beli buah. Jadi laluan dalam kampung ni syok lah. Dia beza lah macam kita lalu highway, agak straightforward. Dan ini kau boleh nampak macam dia punya kaca, dia punya orang-orang dia. Kau boleh stop by tepi-tepi jalan. So syok lah. Dia berbeza lah. Sebelum ni aku backpacking dengan ni definitely lagi laju lah. Dan kau tak kisah kalau kau tersesat pun, paling-paling pun sesat kau boleh pusing balik je. Kalau naik basikal dia lain lah. Okay, sekarang kita dah sampai Pekan Batu Kurau. Agak gelap sikit tapi kita nak buy time dulu. Kita nak lepak-lepak dulu kat pekan dia. Beli jagung lah apa segala. So, yeah. Bagi bakor 3. Bakor 3. Ha. Kita makan bakor. Dah beli jagung. Jagung bakor. Hujan weh. Tak tahu lah macam mana kat campsite. Sekarang kita dah sampai dekat area campsite. Masuk jalan yang menghala ke campsite. Dah tak jauh lah, dalam berapa? 1 minit lagi, 350 meter lagi. Jalan dia lebih baik lah daripada yang malam tadi. Okay, sekarang ni ada berita yang tak best. Sebab kita dah sampai campsite, tapi tiba-tiba dia kata campsite tutup. Sebab tadi ada pokok tumbang, lepas tu ada ribut apa semua. So diorang tak nak ambil risiko, diorang tutup campsite dan diorang refund balik duit. Jadi kita orang tak tahu nak pergi mana. Yes. Tapi still dekat Batu Kurau lah. Tak apalah, terus pergi sana nanti. Sekarang ni kita dah dapat campsite. Sekarang kita dah sampai dekat campsite. Ni jalan masuk dia. Ada gravel-gravel sikit. So okay lah, kita nak tengok campsite dia macam ni. Ini je pilihan yang ada untuk hari ni. Campsite weh. Tu sungai. Nice. Jadi kita dah sampai campsite. Dia punya jalan dia memang kita tak rasa macam ada orang duduk dalam ni. Tapi ada campsite weh. Lawa apa tu. Dekat sebelah dia ada resort lagi. Hebat. Esok pagi lah kita tengok macam ni. So ni dia punya campsite lah. Dia orang ada tapak pulau, tapak segala-galanya lah. Sini pun ada orang lah. Apa ni tapak apa? Tapak kelompok. Ni tapak kelompok. Kelompok harapan. Oh, thank you lah. Bang, nama siapa bang? Nama Azim. Azim dia tolong kita untuk guide sini lah kat tempat ni. Nice. Okay, pilih. Malam ni kita makan apa? Gimbal Satu besar, satu kecil. Yang kecil. Ni yang kecil ni. Okay, 1, 2, 3. Okay, beri siapa? Tunjuk. Smoke beef masak lemak with basmati. Oh, okay. Baik. Okay. Kita boleh tengok. Tak boleh. Apa tu? Apa tu?
Kampung fried rice. Alright, cantik. Makan sedap guys. Alright, so sekarang ni dah siap pasang kemah apa semua. Sini. Ni tempat lepak. Makan-makan. Jadi semua pun dah lapar, kita nak pergi makan dulu. Nak buat masak dulu. Let's go. Macam biasa lah makanan. Ini anu menu yang dipilih. Ni. Apa ni? Nama dia? Smoked beef masak lemak with basmati rice. Smoked beef masak lemak. Baik weh. Bau dia sedap. Sedap awaknya. Nasi goreng kampung weh. Ini betul-betul rasa macam masak. Nasi goreng dia sedap. Siap. Tidur dulu. So baru esok pagi kita tengok dia punya view kat luar macam ni. Let's go. Good morning. So ni kita punya kemah malam tadi. Sungai kat depan ni. Sini. Kita breakfast dulu pagi ni. Baru kita mandi sungai. Jadi breakfast pun dah. Jadi kita mandi sungai. Apa tu? Jangan! Geng! Salahkan aku bagai bulan jatuh ke riba. Campsite ni kita orang bayar RM50 je. Dan dia kata bebas je kau boleh camp dekat mana-mana. Tempat bebas, dia tak ada tapak. So mana-mana service tu boleh korang boleh duduk. Lepas tu siang dia orang ada sewakan pondok-pondok ni untuk orang mandi-mandi lah kat sini. Cuma tempat ni dia buka Jumaat Sabtu Ahad je. Weekday dia tak buka. Mandi apa semua dah settle. Jadi kita orang pun nak gerak ke campsite yang seterusnya. Dan lepas ni kita akan pergi ke Kedah. So kita orang tengah kemas-kemas. Dan gelap sikit tu. Jadi agak cepat sikit bergerak. Kita kat sana. Inilah untuk video kali ni. Kita berada dalam episode yang lain. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe kalau rasa bermanfaat video ni. Dan itulah kita berada dalam video. Gerak dulu. Ciao. Kita orang terjumpa cucu durian. Mana cucu durian? Berapa ringgit ni? RM4. Yang ni mi udang berkuah. Yang ni mi goreng udang. Menarik. Tak adalah kita orang beli untuk satu hari punya bekalan je. Sebab tak nak bawa barang banyak. Okey dah, ni banyak sangat dah. Ciao. Express tengok apa benda yang korang pilih. Okey. So tak ada mula-mula 100 harga dia. Sebab kemah satu, kemah 50. Tapi dia bilang Kita akan adakan pertandingan malam ni. Siapa yang masak ni lebih cepat lah. So kita dapat 18 saat. 1, 2, 3. Jadi nak naik view tu kena hiking sikit lah. Akak tu kata landai je. Ini pacak kat ni. Kelakar sikit sebab kita nak sign up for this.